Selamat kembali bersama kami di Nak Kekek Lah Tu bersama saya Aidil Jufri. Saya Alfa Fuad. Ya, dan podcast ini ditaja oleh Frida, ejen masyarakat. Kalau nak beli, jual atau sewa rumah, sila hubungi beliau di 918-24201. Frida ejen masyarakat. Kalau call pasti angkat. Untuk masyarakat, kalau tipu tidak berkah. Betul. Mata masih sakit ke? Ya, masih bang, masih. Okey lah. So hari ni Hari ni dia macam spasial sikit. Asal lah? Spasial. Korang tahu tak Aidil Jufri ni pernah main bola dekat Anfield. Anfield kat mana, Mat? Ni Joe West Stadium. Okey. Oh, kita dah bawa satu ni. Ya. Okey. So, main dekat Anfield. Main dekat Anfield. So, kau boleh ceritakan macam mana yang kau boleh pergi sana ni? Terus baru start terus cerita tu Macam mana tu? Tiba-tiba kau boleh kat sana. Okey lah, cerita dia macam ni, simple. Simple, dulu okay. Sebelum sekarang, I think Liverpool punya airline sponsor is Japan. Okay, for your info, Aidil Jufri dia support Liverpool dah lama. Daripada tahun berapa support Liverpool? Dari kecil dengan bapak aku Liverpool fan. So aku bawa banyak member yang support Liverpool. Kalau nak cakap fanatik, dia paling fanatik tapi relax je. Aku Man U fan tapi kita relax, steady je. Kita kalau tengok bola, kita bukan kutuk each other. Kita tengok bola, kita faham bola tu. Siapa main yang macam suar. Kita akan analyse the game. Analyse Walaupun tim kau bagus tak bagus, favorite kau kalau rabak miss rabak. Yes. Kita gitu. Fanatic pun ada level lah. Ada level lah. Ada macam tak ada yang macam tim kau rabak pun kau cakap pasal tim lain lagi rabak. Ada. Tak kira cakap fan Liverpool, Man U fan pun ada yang ke laut juga berbual. Ada lah. Siapa je tak ada. Yang tak tu, yang tak faham bola pun step faham. Okay. So dulu Liverpool yang airline sponsor was Malaysia Airlines. MIA. Missing in action. MAI. Bukan. Malaysia Airline. Apa MAS. MAS, yes, Malaysia Airlines, correct. MAS. Aku yang tak ada kapal-kapal aku tahu. MAS bukan short for Malaysia. Tak tahulah apa. Malaysia Airlines lah. Yeah, so Malaysia Airlines was their airline sponsor dulu. I think it was in 2017 ke 18? 17, aku rasa 2017. So Malaysia Airlines buat competition bola? Bukan. Dia suruh kau buat. Dia suruh dia collab. Kira dia dah sponsor Liverpool kan. Dia collab dengan Liverpool lah dengan competition ni. Dia suruh kita Asian, aku tak rasa Asian lah, pasal aku ada budak UK. So dia kata global lah. Dia kat competition ni, you do a 1 minute video. Why macam Okto 1 minute of fame. 1 minute of fame. Dia suruh kau buat 1 minute je video. Telling us why kita kena pilih kau to bring you to Anfield. So tournament competition, dia punya title is Take Me to Anfield. Take Me to Anfield. Yes. So kau kena buat video pasal macam kau bila dia cakap do a 1 minute video of yourself being a Liverpool fan, and why kita kena pilih kau untuk pergi Anfield. So dalam kepala otak kau, bila dia kasih description, apa yang dalam kepala otak kau kena buat dalam video tu? 1 minit tu tak nak free kick macam Beckham terus bawa-bawa. Beckham tak nak sorry. Itu terus reject siamat. Itu terus reject. Okay, aku step as a Liverpool fan. Kau buat apa dalam video tu? Aku akan timbang bola macam Steve G, patah aku terjatuh. Okay. So mindset aku bila aku dapat aku dah baca dia punya competitionnya rules and all that, aku macam kau kena tunjuk lah apa yang, kenapa kau jadi Liverpool fan, kenapa diorang kena pilih kau kena tunjuk baju-baju kau and all that, collection baju-baju yang kau ada. So kau tahu aku buat video apa? Okay, maybe diorang, aku kau tahu sikit-sikit. Kau tahu. Kau pernah dengar video tu? Pernah. Okay. So video tu aku buat macam Nike, Adidas punya advertisement. Tak. Kira macam kau tengok Adidas, Nike advertisement lari lah selalu. Macam diorang tengah lari kat hutan dengan itu. So aku buat video aku tengah lari kat kapak. Kapak Kapak ADB bawah. Kapak mana? Kapak rumah lama. So
aku buat video. Aku buat video. Dulu aku ada satu bilik ni, khas bilik Liverpool. Ada jersey, ada scarf, ada mainan-mainan semua Liverpool. ada Semua dalam bilik tu. Okay, sekarang aku nak tanya kau benda. Berapa banyak Liverpool jersey yang kau ada? Wah, aku rasa lebih kurang-kurang lah. Estimate dalam, Nah, aku kira sekarang kau bukan sebelah. Tak payah. Maybe 50. No lah. Then I think more than that lah. more than that, pasal kau nampak jersey lain mah. Apa dia? Macam jersey No, siapa tu? Liverpool jersey aku rasa lebih. Angkat 100. Tak lah. Mungkin. Tak lah. Okay, so itu collection dari aku kecil lah. Daripada generation mana? Daripada okay, dulu ceritanya pasal jersey ni, bapak aku tak belikan aku. Bukan dia tak nak belikan, it's because ada sponsor Carlsberg tu. Oh, okay. So aku kira macam buat baik dengan arwah atuk aku, suruh belikan. Aku tak cakap yang bapak aku tak kasih. So my first ever jersey was Liverpool 2003 home jersey, Reebok time. Tu Gerrard masih boy so. Boy lagi. Gerrard masih pakai 18, bukan 8. 18 ke? 18. Dia dari 28, dia turun 18, then after that baru 8. Yes. So dulu kemaruk kan. So aku dulu letak nombor sendiri kat belakang. Nombor 9. Pasal that time Al-Haji Juf pakai nombor 9. And nama aku dekat Jufri. So aku itu paling dekat lah. So aku ambil nombor 9, letak nama Aidil belakang. Tu arwah tu aku lah. Aidil Diouf lah. Aidil Diouf. So arwah atuk aku tu yang beli aku the very first jersey. And mana kita beli tu? Tempat mana aku kerja sekarang. Kat mana lah? Kat mana tu? Adalah. Kau tahu lah. Okay. So back to the competition. So aku buat 1 minute video. Aku tengah tengok TV, terus aku replay back Istanbul punya highlight. Aku replay back yang Owen punya last minute 2 goals lawan Arsenal FA Cup. Ni kau tengok yang Man U Owen score last minute punya lawan Man City. Bukan. So aku macam ambil video tu, habis aku ambil video dalam bilik. So aku punya video quite impressive lah orang cakap. Kira akak aku sendiri lah. Quite impressive for 1 minute. So aku macam buat voice over. Aku cakap, aku dah support lama. In English. I've been supporting this club since I was 8. Something like that lah. Kira macam kau tengah lari, habis ada voice over kat belakang macam gitu. Kau macam advertisement lah. Apa suara aku? What? I support Liverpool since 8. So aku buat, dan aku post. Dia kata kena post Facebook, tag Malaysia Airlines, tag Liverpool, and aku suruh kawan-kawan aku semua share and like. Alhamdulillah, tak expect kawan-kawan aku dah share. Ada orang lain yang aku tak kenal pun share. Ada haters pun share. Haters share? Ada. Kau tahu dulu Facebook kau boleh nampak pun siapa share. Aku rasa sekarang kalau kau private, kau tak boleh nampak siapa share. Aku tak tahu. So dulu kau share, kau boleh klik, example 10 shares, kau klik 10 shares tu, kau boleh nampak nama orang yang share. Apa dia post kat kau bila dia share tu. Aku baru buat Facebook, tak tahu. Yelah Mat. So adalah haters yang aku punya dia tak suka, dan tapi dia share. Habis tu so saudara share. So alhamdulillah, I got the call. From Malaysia Airlines. How the call? Okay, kau Aidil Okay, aku Aidil. Aku tengah tidur. Okay, hari tu off day. Okay, aku tidur. Okay, kau tidur. So nama dia, aku lupa nama dia, Chinese. A Chinese woman. Chinese woman dari Malaysia Airlines. Okay. Krut. Agak-agak lah aku boleh bangun lah. Boleh. Salah aku call apa? Aku call sama 10 kali lah. Okay, kau dah. Nombor apa ni? Hello, good morning. Aku takkan macam itulah. Aku takkan. Aku gini. Hello, good morning. Hello. So dia cakap, hi, can I speak to Aidil? Yeah, speaking. Hi, kita kasih nama dia Lucy lah. I'm Lucy from Malaysia Airlines. Lucy Liu ah. You tu berlakon cerita tu bagus tu. 5-5 ya, Lucy Liu ah. Kan, you Lucy Liu kan? So aku macam, bila aku dengar dia cakap dari Malaysia Airlines, terus bangun. Bangun lah, begini. Suara ngantuk.
Dia dah macam terus oh yes terus order professional. Oh yes, you're professional lah. Sorry lah. Terus macam dia kata okay, you've been selected to go to Enfield for the competition. You are one of the winners. Apa perasaan kau dalam hati? Mesti kau tak boleh pakai. Aku cakap tu aku macam dalam hati aku dah loncat. Hati aku loncat-loncat. Aku tak boleh. Hati kau loncat? Hati aku dalam loncat-loncat. So aku macam okay. So dia dah bilang aku we'll email you gini-gini apa yang nak bawa semua. Macam okay. Tu dah letak. First thing first, aku call aku je supervisor kat kerja pasal nak ambil leave. Mat, kau kat sana seminggu setengah, Mat. Kau satu minggu kau off 2 hari je. Berapa banyak leave kau nak kena pakai? Kau kat sana seminggu setengah. Okay. So aku rasa aku pakai 2 hari so 4 hari dalam aku pakai aku punya leave dalam 8 hari tu ada lah. 8 hari je. 8 ke 9 hari lah. Berat juga tu. Berat tu. Tapi kau nak pergi tak? Mungkin. Terpaksa lah. Kau OPN lah kan? OPN lah. Pakai je lah. Holiday lain tak jadi tak apa lah. Once in a lifetime ya. I mean, kau kalau sekarang ni kau pergi Anfield ke Old Trafford ke, kau tak boleh pijak badan dia. Oh ya. Okay, tu later. Okay. So lepas tu aku dah happy. Aku call Rock pasal all the aku punya colleagues tahu yang aku masuk competition ni. Ya. And diorang macam cakap confirm kau menang Adil, video kau baik siap. Video kau actually bagus. So supervisor aku pun kira macam dah standby. Pasal dia tahu aku dalam this competition. Okay. So dia kata kalau kau menang ni kau kena bilang siang-siang tau. Ini aku ingat lagi Afika. Aku punya Afika shout out to you Afika. Thank you Afika for letting me go. Afika kalau aku apply leave dengan kau. Okay, continue. So after that aku dah happy. Terus dah dapat apply semua. Dah happy lah kan. Aku bilang members aku lah. Then after that bilang all the Liverpool fans. So diorang macam happy tu aku lah. Then after that we go around April lah tak salah aku. April ke Mei. Dah nak dah lepas Aku rasa dah lepas. Aku lupa lah. Aku lupa bila aku pergi. Dah lama kan. Oh yes. Berapa tahun lalu? Siang 2017 8 tahun lalu Zul. Then after that okay, dia select kau je kan. Ada budak lain, budak Singapore ada. Singapore ada lagi satu. So 2 orang budak Singapore. So Rafi. Rafi. So berapa orang tu orang pilih? Okay, the winners is 22 orang. Pasal kau nak main 11-a-side kat Anfield. So 11 lah. 11. So 22 orang ni is from around the world. Singapore ada 2 orang je. Aku dengan budak Rafi ni. Okay, kalau Asian country ada China, Korea, Jepun. Semua dua-dua. China satu tak salah. Jepun 2, Korea 2, UK itself pun ada pemenang dia 2 orang. In UK itself. Ada 2 orang. Popular pula. Apa? Population orang besar sia. Nombor 1 okay. Yeah, that's why. Malaysian paling banyak. I don't want to say why lah. Oh yalah, okay. Malaysia Airlines what? You don't lah. Okay, Malaysia banyak lah. Malaysia maybe dalam 8-7 orang. Ya. Okay. So ada mana lagi kasih aku ada negeri-negeri. Malaysia, Brazil. Singapore. Tak ada Brazil, tak ada. Di UK paling jauh. Tak ada lebih daripada UK. Oh okay. Lain semua Asia country. Indonesia. Right. Indonesia. Thailand tak ada. Myanmar actually ada. Tapi diorang tak dapat visa. Diorang tak dapat pergi. Tak salah aku Myanmar tak salah. Myanmar ke Vietnam yang ada. Yeah, so that's about it lah. Okay. Aku rasa UK, Malaysia. Okay. So 22 people. Kita 2 from Singapore. So aku pergi first aku dah message. Aku dapat nombor yang lagi satu budak Singapore tu. Dah message. So kita 2 excited lah. Kita masih kontak lah? Masih. Kan kena jumpa kat kedai pun. So dah tengok So after that dah pergi ke airport, mak aku hantar. Then after that jumpa dia. Terus kita fly go KL first. Daripada Singapore fly KL lagi. Jumpa orang-orang Malaysia Airlines dulu. Daripada UK pun turun KL lah? Tak salah aku tak. Yang lain yes. Yang UK tak ya. Okay. So kita jumpa orang-orang Malaysia Airlines. Dia bawa kita jalan-jalan pergi. That time Liverpool store kat Malaysia was at lot 10 kat tingkat 4. Okay. Sekarang dah kat Sunway lah. But dulu was at lot 10. That time Singapore belum ada LFC store lagi.
So excited pergi, diorang ajak pergi makan. So kita duduk kat Malaysia, kat KL tu 1 malam je. Because pagi the next day dah naik flight straight to London. London. Yes, kita kena pergi London lah. Because international flights tak ada pergi Liverpool terus. Okay. Kalau kau dah pergi Liverpool naik flight, is domestic. That means kalau kau turun London, then kau kena tukar. So how long is the flight? From Singapore to London. Malaysia to London, lebih kurang lah. Singapore to London is I think 14 hours. Yeah. So it's very aku di cerita kelakar dalam plane. 15 jam. Continue. Aku dah cramp macam duduk lama sangat. Aku bangun, aku diri sebelah toilet, aku stretch. After that, ada satu lady ni diri sebelah aku. Siapa lady tu? Orang luar, public. Oh, okay. So aku tengah stretch. So aku tengok apa dia ni diri sebelah aku lama tau. Dia pun setakat diri fold arms tengok luar gitu. Tengok kat dalam yang cabin kru tengah buat kerja. So dia cakap, ma'am, you want to use the toilet? Dia cakap, yeah. Nobody inside. I not using the toilet. Dia ingat aku queue toilet. Mestilah. Aku di sebelah toilet lah. But actually toilet tu dari tadi kosong. Aja, man, sorry ma'am, saya gonggong lah. So dari fast forward dah sampai London, kita naik bus. Kau tahu player punya bus yang kau nampak selalu player sampai stadium dia turun. Bus tu. Kita naik bus tu dari Ada London. Sami hippie kat dalam? Tak ada man. Tak ada. So kita naik bus tu daripada London to Liverpool. Itu lagi 5 jam. Okay. 19 hours. Total lah. 19 hours. So dalam bus tu ada TV semua. So kau masih boleh tengok TV and all that. Tapi kebanyakan kita tidur lah. 19 hours 14 jam 5 jam naik bus. Tak jumpa Arsenal punya fan, Chelsea punya fan? Tak ada. Tak ada. So lepas tu kita semua dah pakai baju Malaysia Airlines Polo tee. Kira macam So after that dah sampai Liverpool, kita sampai Hilton Hotel. Yang dekat Liverpool lah. Dekat Liverpool. So dia dekat dengan Albert Dock. Albert Dock ni dia macam happy betul kat luar tu. Happy lah budak tu. So dekat Albert Dock ni dia macam dekat Harbourfront tau, ada tepi laut. Wah. So angin dia kuat gila. So that time aku dah start sejuk. Belum pakai jaket. Jaket semua lambat Keluar kibar bibir. Rabak tu. Kalau kau dah gitu. Kalau kau lah, bukan aku. Okay. So aku ingatkan kita kena pair up kan dalam bilik. Pasal kau tahu aku susah nak bangun pagi. Okay. So kita je bilik seorang satu. Professional. Ada seorang satu king bed dalam. Tak ada Banshee tak ada. Banshee Apa Banshee? Pontianak lah. Bodoh. Banshee. Aku kalau dah kat negeri orang putih tak fikir hantu lah. Pasal dalam Kalau kat negeri Melayu negeri-negeri yang kita pergi dekat-dekat ni mah aku selalu terfikir. Tapi tu tak terfikir pasal excited. So satu orang satu bilik. Bilik ada bathtub. So kau duduk seminggu setengah kat situ. Satu bilik bathtub. Ada bathtub. Satu queen bed. So aku dah tak kisah, aku dah campak luggage. Berak kau bathtub tu? Tak lah. Terus macam dia kasi kita schedule lah. Macam dia treat kau bila kau kat sana tu kan. Bila aku kat sana tu dia treat kita macam player. Wah, best ke apa? So kau punya breakfast, kau punya makan semua dekat mana player makan tau. Macam player pergi, kau tengok macam aku tak tahu menu ada ke tak. Ada. MUTV ada. Tunjuk macam diorang kat makan-makan. Dia kalau diorang pergi training pagi-pagi diorang sampai, diorang tukar baju, diorang pergi makan. Kat situ semua yang kita makan. Pasal that kita punya timing akan lari dengan first team punya training. Tak nak ni clash lah. Tak nak clash. Diorang pun tak nak kasi kita jumpa sangat. Asal lah. Kita dapat jumpa Curtis Jones. Tak, kita dapat jumpa Jeff Hardy. Legends je. Apa yang Jeff Hardy si Ahmad? Kita dapat jumpa Legends. Okay. So apa dah bising sangat dia ni. Alamak. So pagi bangun, siap naik bas pergi training ground dulu. Dekat? Tak, jauh juga. Dia kira Liverpool ni kampung tau. Dia tak macam town sangat tau. Dia tak macam London tau. London tu town. Okay. Dia macam very quiet city. Tak banyak bising. So kita jalan tu, rumah semua bangsa yang 2-3 tingkat sebelah-sebelah. Okay. So kita sampai the training ground. Terus kita macam kita dapat makan kat situ. So macam makanan diorang is player punya makanan tau. Habis ada satu budak Sarawak ke budak
Budak Sarawak tak salah aku lah, cari nasi. Okay, Kelakar gila. jap. Kelakar gila. Apa yang player makan? Okay, roti-roti, pastry, salad. Morning salad lah. Habis tu tak salah aku ada pasta. Tapi pasta dia bukan yang berselera punya tau. Bukan macam ni lah, pasta mini bukan lah. Bukan. So air putih, susu, orange juice. Habis budak Sarawak ni cari nasi lemak. Duh, tak ada nasi ke? Macam gitu. Aku cakap kesian lah dia kau tahu yang ada orang tak boleh, tak ada nasi. Yes, Kan mesti nak ada nasi. Yes. So dia macam nak kena ada nasi and all that. So aku macam tak apa, makan ni nanti malam cari lah. Gitu lah kan. So kita terpaksa makan. Dan kita, so dia divide to 2 teams kan, 22 orang tu. Satu team Fowler, satu team McAllister. So that's the 2 legend. Yes. Fowler, McAllister. Tapi hari-hari lain kita dapat jumpa lain legend macam Spencer. Spencer. Yes. Tak salah aku Herpia pun ada. Haman tak salah ada. Then after that Ian Rush. Si pakcik tua tu. Yeah, so kita dapat mingle around with the coaches and all that. So bila Stevie G tak ada? Tak ada lah. Lama That point time dia dah tak ada kan? Legend pun juga apa? Tak, CVG punya legend dia lain level. Dia kira kau kena bayar lebih kalau kau nak CVG. CVG punya kira legends tu, kalau dia datang Singapore ke datang Malaysia ke, diorang ada tier tau. Kalau kau bayar ini amount, ini tier kau boleh play ni. Kalau kau bayar lebih, ini player dia. Kira Gerrard punya tier sekarang paling atas lah. Dia Michael Owen. Tapi nanti makin tua dia makin turun. So nanti atas orang lain. Okay. Macam maybe orang sekarang nanti dia dah retire, dia kat atas pula. So 2017 Klopp dah ada lah? Dah. Salah dah kat Liverpool. Tak jumpa dia? Tak. Salah Tak. Betul. So kita jumpa the legends. Kita tak dapat jumpa the player because when we enter the training ground, kosong. So player semua tak ada. So kita dapat, so team Fowler akan practice sendiri, team McAllister practice sendiri. Practice sendiri kan? Kira kita 2 team Okay. kita pasal diorang punya training ground kan banyak pitch. So kita pisah lah kat situ. And after that balik tu, lepas tu baru kita dapat keluar makan apa kita suka lah. So budak Sarawak tu, tak salah aku lah, kalau aku betul lah nama budak Sarawak, cari nasi lemak. ada kedai nasi lemak kat Liverpool. Ada? Orang Malaysia ni ada restoran. Dia sanggup, tak ada orang, semua dah penat, tak ada orang nak layan dia pergi sendiri. Dia pergi, dia dah makan, dia pack lagi balik satu. Pasal dia dah tahu yang tak ada nasi akan di-serve. Betul. So berapa lama tu journey dia? Aku tak tahu, aku tak ikut. Okay. So aku like aku tak kisah kalau nasi kita, you know, it doesn't matter. So yang lain semua penat. So kita malam evening tu, kira kita lepas training tu kita on time. Kita boleh pergi mana kita suka. Tapi kat sana semua tutup pukul 5-6 tu, semua kedai semua dah tutup. Tak ada Jollibee lah sana? Tak ada. So sana pun makanan, kau pergi mana-mana macam makanan, tak ada jual nasi tau. Sana banyak fish and chip, banyak western food. Sana lebih western food lah. Kita kat sini western food mahal kan. Kat sana macam Chinese takeout, dia halal. Dia Chinese takeout, kau tu macam okay punya paket. Makanan kita yang mahal, prata yang mahal. Chinese takeout aku dah makan dengan Chris Tucker selalu. So benda tu lagi mahal. So fish and chip diorang lagi murah, and dia punya portion dia macam kita makan 2 orang. Kau tu satu portion tu fries dia dah bertimbun man. Ikan dia 2. Fish dia 2, fries dia banyak. Fish dia 2 lah. Apa siap? Fish dia 2, ikan dia dah fries dia dah banyak. Terus macam tu kau boleh makan nanti sekarang, pack bawa balik, nanti kau boleh continue ke hotel. Kau tahu cerita kelakar, first night aku tidur kat bathtub. Aku dah kira nak relax kan, terus aku baring kat bathtub. Jet lag. Leg jack. So aku baring, tertidur mat sampai 4 pagi. Pasal dah penat. Aku rasa pasal jet lag. Pasal timing different. Aku malam, kau siang. Okay. Aku siang, kau malam. So bila aku dapat call, bila macam pukul 4 tu, aku dapat message mami pasal sini dah baru nak malam.
Abang dah sampai Anfield abang ni. Yeah. So dia punya timing kalau kau nak call tu kan, maybe dalam 5 pagi 6 pagi korang baru nak malam apa. Okay. Ya. So bila aku, dia 7 jam lah different tak salah aku. Aku lupa lah. So so bila dapat hari yang main kat Anfield tu, semua excited lah kan. Alah. Excited. So aku standard lah, bangun lambat, aku kasih satu kad pintu aku kat bilik sebelah. So kalau dia call aku at this timing, aku tak angkat, so dia masuk kejut aku. Oi, special lah kau. Pasal susah nak bangun kan. Okay. Continue the story. So dah tu kita dapat pergi Anfield. So like tadi aku cakap, kalau sekarang korang pergi stadium tour Arsenal ke Chelsea ke Liverpool ke Man U ke, korang dapat pergi jalan-jalan stadium dia, korang tak boleh pijak tau. Got any reason kenapa tak boleh pijak? Because they take care of the grass. Very very detail. Oh je. Kau tu dorang cacakkan di sign dekat tepi. Kalau kau jejak, kalau kau pijak that field without any permission, it's a crime tau. It's a crime. Trespassing. Macam gitu lah, something like that. Trespassing. So macam pada aku macam aku pun pernah pergi Liverpool, pernah pergi dah stadium tour semua. But kita tak dapat pijak. So when you get the chance to pijak tu, lain normal feeling dia. Macam kau dah main kat SIA, kau dapat main kat situ, Tampines Hub. Ni Anfield. So bila kita sampai, kita dah masuk tempat players jalan tu, kita dah letak kat changing room bag semua. Dia kata okay, you guys go out and you can walk around the pitch first before the game. Macam player jalan sebelum game. Ada orang tengok. Tak adalah, stadium kosong. Sebab tu aku cakap time COVID patut salam mesej aku, macam mana atmosphere. Pasal aku main kat stadium kosong. Time COVID kan semua main stadium kosong. Patut orang tanya aku experience main stadium kosong. So kita dapat video, aku terus macam happy ambil video sendiri. Bukan ambil video orang lah, ambil video sendiri. Itu lah. So it's like once in a lifetime lah. Yes, kau tu yang security yang pakai baju oranye ke baju kuning kat tepi-tepi, diorang ada tau. Diorang ada kat situ, just to take care lah, whatever happen kan. Aku dah happy sampai diorang pun aku ambil gambar diorang. Dah happy sangat, jalan-jalan. Come on take picture. Orang tu melayan. Kama. Kamu buat Singlish dengan orang Kama. Kama Vinga. So gitu lah. Lepas tu main kelakar. Ni dah kat changing room. Standard lah. Diorang pilih orang, diorang tak tengok apa position kita main. Okay. So diorang pilih sembarang apa, siapa video paling baik ke apa kan. Nanti ingatkan aku buat pasal video. Okay. So kat dalam changing room tu dah berapa hari training, tak ada orang berbual pasal position pun. So kita main setakat passing, shooting and all that tau. Sampai hari aku team McAllister. So dia tanya, who wants to be the goalkeeper? Standard lah, macam main bawah blok. Tak ada orang nak jadi defender apa, tak ada orang nak jadi goalkeeper apa. So semua orang diam. Aku macam jangan macam ni Syah, tak ada orang di goalkeeper. Aku macam expect satu orang goalkeeper. Okay guys, siapa yang main bola, yang pernah main bola dengan Aidil, dengar Dengar. Tak apa, dengar. Cerita. Siapa yang pernah main bola dengan kau confirm faham je. Okay, cerita. Okay, continue. So aku macam Syah lah, terus nak jadi hero kan. So aku macam fikir, dia ada live kat Facebook. So aku, parents aku, kawan-kawan aku semua, aku dah suruh tengok. Cakap ni goalkeeper kan, kau goal kick, airtime semua lama kamera kat kau. Goalkeeper. So kau angkat tangan lah. Sir, aku tak. Okay, siapa-siapa yang kat luar nak goalkeeper panggil Aidil. Tak ada goalkeeper, Dil, kau main goalkeeper untuk Liverpool. Main untuk kita. Aidil. So dia kasih aku glove lah, terus aku jadi goalkeeper the game. Airtime Tapi kau travel 13-14 jam, kau main goalkeeper. Tak apalah, dah gitu push up aku dah tengok video tu. So korang boleh tengok kat YouTube ada. Okay, so aku jadi goalkeeper lah game tu. So keluar kat tunnel tu, kira macam masih ada lagu You Never Walk Alone. Feel lo. Tapi stadium kosong lah. Tapi feel lo. Feel juga. Jangan ludah. Feel lah. Dan after dapat bola je, pegang lama. Push up. Okay. Aku nak tanya, alamak, kau view yang main ludah.
Next episode kan, siapa ketawa draw lah ke kat muka. Tak kena buat lah. Okay. Asyik nak ketawa je kita ni. Okay. Cuaca dekat sana macam mana? Sejuk? Dia matahari kat atas, tapi sejuk. Kalau kau masih Kira macam matahari tu invisible tau. Sejuk? Sejuk. Okay, kalau kau masih ingat dia punya suhu apa? Suhu apa namanya? Suhu cuaca. Dah main temperature je lah. Nak Melayu pun susah. Aku rasa dalam belasan atau less than 10. Belasan. Kita 18 aircon dah sejuk. Dia belasan. So angin dia kuat and then sebab sejuk. Aku tahu tau, aircon dengan angin luar lagi sejuk. So bila kau tengok player sekarang, kau tengok diorang main, kau nampak pun baju diorang flapping. Yes. Pasal tu angin. Walaupun matahari terik tau, tapi baju diorang tengah flap. Faham tak? So bila kau lari lagi laju flap tu. Walaupun matahari kat atas. Kau tak pakai chewing gum lah bila kau main bola tu? Tak. Pasal Singapore band? Tak. Tak lah, aku tak biasa lah main bola chewing gum. Bos aku cakap, kita jajak ke tu. Ada maka lah. So aku goalkeeper. Aku macam airtime dapat bola, goal kick, ambil bola pelan-pelan. Camera focus. Adil Jafri Jamri. Adil Jafri Jamri. Dia sebut full name sia. Full name Yang ada orang dia sebut nama bapak je. Pasal dia orang standard pun nama surname. Sama mana dia nak sebut nama aku kalau aku main kat Old Trafford. Ahmad Alfa Ahmad. Alah. Alfa Fuad pun Nazari. Alah. Tak, nama dia panggil nama bapak. Letak je lah dua nama tu. Boleh lah. Diorang panggil nama. Yang ada budak Malaysia diorang panggil nama, kat komentator dia panggil nama bapak. Diorang tak panggil nama diorang. Because they always follow the last name. Kalau aku letak lain lah. Diorang tak panggil David pun, diorang panggil Beckham. Aku letak tu Alpha Beckham. Beckham on the ball. Okay, tengah. Sorry. Aku tiba-tiba shot sendiri. So cerita macam itu je lah. Dapat main kat situ, it's once in a lifetime. Berapa minit men? Dalam 80 kot. Second half aku cramp pasal sejuk. Tu aku keluar. Aku say my Adil Jafri Jamri. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat YouTube lah. Korang check Adil Jafri main kat Anfield. So I made a good saves also, you know. So siapa-siapa yang ada tim bola tak ada goalkeeper, tak payah. Itu Adil. Itu terpaksa. Apa? Kalau itu terpaksa. Dulu suruh main keeper. Tak nak keeper. Dulu suruh main keeper main bola. Tak nak. Aku nak main atas lah. Siapa nak main keeper dulu, betul tak? Boleh put keeper. Habis dapat main situ, main je lah. Habis kalau tak, sampai bila kita tak main game tu? So tapi ada out of the 22 players, ada yang boleh main tak? Ada yang pecah? Ada yang boleh main. Ada yang tak boleh tendang pun. Ada yang aku nak cakap kaki bangku tak baik pula kan. So memang ada kaki bangku lah nak cakap apa. Diorang tak boleh, yang ada tak boleh main pun. Bangsa macam tendang passing pun keko and all that. Tapi you cannot say anything because diorang tak macam tengok teliti tau video tu. Speaking of video video. So macam tadi aku cakap, bila kau baca competition tu kan, aku tanya kau, kau rasa apa yang diorang nak tengok and all that. So aku kan buat macam advertisement. Kau tahu yang ada orang setakat video dia bicycle kick je. Bicycle kick je. Bola datang, dia pakai baju Liverpool, dia bicycle kick. Tu pun dapat. Baik aku tak payah buat so susah saja. Tak apalah, maybe kau tak tahu kat Singapore ada yang buat bicycle kick, overhead kick. Ada yang yang ada video pun baik juga. Ada pakai tukar-tukar baju Liverpool, at least effort. Okay. Yang ada satu macam tendang gitu-gitu terus dapat. Aku macam ni senang sangat ni. Ni macam lah, maybe kat negeri dia video dia yang paling boleh jadi. Correct. Kalau macam aku bilang kau kat Singapore ni, confirm banyak yang hantar. Confirm banyak. Aku nampak. So kau dengan Rafi dapat. So korang is two of the best in SG dapat. So so muka kita keluar semua kan dekat Liverpool, dekat Malaysia Airlines. So macam dia treat kau macam players lah. Kalau aku kalau aku dapat Old Trafford, the first person aku nak pukul Onana. Tu dah personal sangat, Mat. Aku pukul dia. Kau jadi goalkeeper? Aku pukul dia dulu. Aku pukul Anthony.
Bodoh. Semua Aku pukul. rasa Betis beli Anthony. Ha? Aku rasa Betis beli. Biarlah Anthony. So so it was a good experience lah. So kalau korang nampak competition macam itu, jangan segan, jangan takut nak cuba. Pasal korang tak tahu rezeki korang kat situ. Okay, kalau aku ada nanti tolong Oh, insyaAllah boleh man. Boleh. Old Trafford. Old Trafford Kau dah pernah pergi? Tak pernah. Tak pernah. Dah insyaAllah. Pasal siap kalau aku pergi. Kita organize lah trip 2 orang. Kita buat podcast. Oh, Nana aku sepak. Kita buat podcast kat sana. Kita pergi 2 orang. Tapi tak boleh duduk dengan dorang punya ni tau. Yang hooligan. Tak payah. Tak boleh duduk pun. Tak boleh. Dia halang kau Syul. Oh, is it? Aku tak tahu lah. Sebab pasal Liverpool tak ada hooligan je korang. Tak. Every club ada dia orang punya hooligan. Okay. Sebab member aku pergi tengok West Ham. So Asian apa, dia pergi jalan, dia pun tak tahu duduk tempat hooligan. Budak hooligan sound dia so. Cakap apa? What are you doing here? You are not supposed to be here. Kena maki lah jalan. Kira dia pilih orang kan ada tu. Lagi kau Asian sah. Asal kau duduk tempat sini. No, tak boleh. Tak boleh so. Pukul kau. And also kenapa that time kita dapat pakai Anfield is because Liverpool ada away game. So they don't use Anfield. That time lawan West Ham. Pasal aku tahu kalau kau away team, kau tak boleh duduk kat dorang punya home team. Tak boleh. Of course. Tapi kalau kau tourist macam kita, kalau aku pergi Old Trafford, jangan bodoh sangat lah. Jangan pakai baju Liverpool duduk kat home. Kalau aku pergi dengan kau duduk kat home punya fans, of course aku akan pakai baju plain ke baju apa. Kau jangan pakai baju Liverpool masuk dengan member kau yang Man U fan because tu kau memang meminta. Memang orang akan mengamuk. Naikkan macam World Cup. Tu tak apa-apa. World Cup okay. So macam itulah cerita dia. Show Anfield Seminggu setengah babe. Tak ada macam airline apa nak pilih Man U InsyaAllah aku boleh tolong kau. Aku buat macam advertisement. Kalau dah baik betul lah man. Betul. Keeper aku pukul sama tak main keeper. Aku pukul. Tak ada aku main keeper. Aku tunjuk Nana see how I play keeper. Baru betul. Baru kau boleh personal dengan dia. Sekali kena lubang masih mau Taibi. Sekali dah macam Nana jadi pun sama juga tak payahlah. Tapi for your info kalau baca aku dapat soalan ni banyak tau lepas aku balik Anfield. Okay. Aku dapat soalan Dil, padang dia besar gila Actually guys, ni aku lupa guys, padang dia sama je. So sama macam Jalan Besar Stadium, Bishan Stadium, because it's a FIFA licensed stadium, so everywhere is the same size. Only tak boleh lebih besar ke lebih width ke, tak boleh, because it's FIFA approved, you know. So kenapa kita nampak, kita tengok bola EPL ni, kenapa kita nampak besar, is the lens of the camera. Okay. Lens camera yang diorang pakai tu nampak besar. So kalau kau pakai lens camera yang sama tu, kau pergi main kat SIA ke Tampines sama ke, aku rasa sama je. Kalau tak goal kick aku tak sampai setengah field man. Kalau dia besar, goal kick aku tak sampai setengah field. Bila aku tendang goal kick tu aku ada terfikir tau, ni kalau tak sampai setengah. Sebab dulu malu. Kalau goal kick dia cari aku. Okay. Kau cakap padang semua sama kan, tapi bila aku dengar podcast those ex-football players yang pernah ambil kat Barcelona, diorang cakap sana kecil. Mana? Barcelona Nou Camp kecil. So aku tak pernah main Nou Camp, aku tak tahu lah. Betul lah. Tapi kalau kau tanya aku pasal kat Liverpool, Anfield itself, aku boleh guarantee kau it's the same. It's the same. Okay. Pasal aku bukan nak cakap aku fit, tapi bila aku when second half aku dapat main outfield, aku dapat main. Second half aku center mid. Center mid. Tak cramp pula tiba-tiba. Cramp. Kan aku cakap lah 80 minit aku keluar cramp. Pasal aku lari. Kalau aku rasa second half goalkeeper, aku main full game. Kau tak letak minyak kapak. Ini sekarang mesti aku letak. Tapi dulu mana kita fikir. Dulu tak stretching. Tak stretching yes. Tak, mana nak letak minyak dulu. Sekarang sebelum main dah pakai. Minyak, bukan half time. Sebelum main dah pakai. Sampai kat ketiak lutut. So 80 minit tu aku keluar. So the feel bila lari tu semua dapat rasa sama je. And then bila goal kick tu pun sampai, so aku macam okay lah, padang dia tak ada beza pun. Kalau dia besar aku rasa tak sampai setengah pun. Best lah. So insyaAllah kalau korang rasa nampak competition macam itu, cuba je duk. Kau tak tahu Weh lama aku tak main bola. Biasalah sakit kan. Itulah sama kita. Beli boot pun macam tak ada maksud. Kau dah ni ada juga main futsal ke apa. Aku langsung dah tak boleh ni. Okay lah, pelan-pelan. Next year lah. Okay. Tak apa. Maybe kita organize trip lah Mat, pergi Old Trafford. Tak payahlah, malas aku. Kenapa? Tak pergi? Why? Dengan tim sekarang macam gini.
Tak lah, dia pergi pasal bukan pasal team tu. I mean, pergi pasal kau minat team tu. Tak lah, kalau Wati tua saya satu stadium pergi. Itu kau kena pergi sendiri lah. Kalau kau pergi macam gitu, kau kena pergi lama. Pasal Manchester kau boleh pergi 2 stadium. Aku tak nak pergi City. Tak nak. Sama lah. Aku kau pergi Liverpool, aku tak kira betul. Itulah dia. So tapi kalau kau kat London, memang paling banyak kau boleh dapat padang stadium kat London lah. London kau boleh ada banyak. Spurs, kau ada Chelsea, ada Arsenal, ada West Ham, ada Bayern Munich. Jauh sangat jauh. Kau ambil bullet train 2 jam, kau sampai Paris, boleh pergi PSG. 2 jam Bullet train. dari Very fast lah. London pergi PSG London pergi Paris 2 jam. Dari London kau pergi Liverpool pun 2 jam kalau kau naik train. Tak pasal that time aku naik bus, so 5 jam. Okay. Kalau bullet train tu tak salah aku 2 jam. Manchester is tak salah 1 stop, or Liverpool is last stop tau. So Manchester is 1 or 2 stop before Liverpool. Kerana aku pun boleh pergi sendiri kan. So aku yang pergi sendiri, aku naik train, aku tak naik bus. Dah lah daripada kita pergi Old Trafford, Wati kita buat family trip pergi bagus. Ya lah. Pergi London. Apa? Mana-mana lah. Tak ada bini bukan bujang lagi. Bayar kepala 435. Bayar sendiri. Dah kalau tu nak kena collect lama sikit. ya, betul. Duit collect lama sikit. So kalau kau ada chance kau nak main Old Trafford? Kalau ada chance memang nak. Memang nak lah. Tapi untuk pergi sana nak tak bayar. Ada chance free pergi. Atau orang nak sponsor aku pergi. Aku pergi Old Trafford tu. Orang aku pukul dulu. Nanti aku cakap aku nak pukul dia. Dia Anthony Maguire aku dah tak ada hal lagi lah. Dia Anthony ni 2 je aku nak pukul. Okey lah kita dah banyak menyanyi. Aku rasa episod ni aku yang banyak menyanyi kot. Tak apalah. Cerita aku Cerita. Tapi tak ada cerita. Nasib baik tak dry. Kenapa dry? Dry lah. Tapi nasib kikik all the way. Okey lah, kalau ada yang ingin jual beli atau sewa rumah, sila hubungi Frida Ejen Masyarakat di 918-24201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau call pasti angkat. Untuk masyarakat. Kalau tipu tidak berkat. See you in the next one.